Jauh juga masuk dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Maju Johor. Tengok kita kat mana ni? Jom tengok. Hari ni kita berada di sini. Ni Sekolah Menengah Kebangsaan Suryajaya Parit-Yani yang telah lama terbengkalai dan hari ini hampir siap sepenuhnya. Dan kita jangka bermula tahun depan sekolah ni akan beroperasi. Dan saya ingat saya dimaklumkan pihak Kementerian Pendidikan pun akan membuat penyerahannya pada bulan September tahun ni jika tiada aral. Sekolah ni siap nanti, dia boleh menampung sehingga 1,200 orang murid dalam satu masa. Dan saya dimaklumkan petugas ataupun pentadbir dan juga pendidik di sini nanti dengan jumlah kapasiti seramai 180 orang guru. Sekolah ni dia punya istimewa dia ada buat sekali dengan dewan, macam dewan orang ramai jugalah. Assalamualaikum bang. Dah nak siap Hampir dah. Hampir saja tengok-tengok. Berapa peratus siap dah? 80 nak dekat 90 juga. 80-90 juga. 80 ke 90%.